Anda boleh membaca huruf sekarang. Jadi mari kita baca kata-kata Korea yang sebenar. Setiap kata adalah blok bangunan yang anda sudah tahu dan sekarang ia bermakna sesuatu yang anda boleh bayangkan. Baca perkataan ini. 안녕하세요. Ia bermakna hello. Anda baru sahaja membacanya sendiri. Baca perkataan ini. 감사합니다. Ia bermakna thank you. Anda baru sahaja membacanya sendiri. Baca perkataan ini. 사랑해요. Ia bermakna I love you. Anda baru sahaja membacanya sendiri. Baca perkataan ini. 맛있어요. Ia bermakna it is delicious. Anda baru sahaja membacanya sendiri. Baca perkataan ini. 좋아요. Ia bermakna I like it garis miring good. Anda baru sahaja membacanya sendiri. Menakjubkan. Anda baru sahaja membaca 5 kata Korea yang sebenar dan anda tahu apa maksudnya. Anda sedang membaca Korea sekarang. Teruskan. Pergi ke korean.wiasum.com untuk latihan percuma. Pautan ada di bawah.